Jadi benda ni jangan tengok, oh cantik lagi tak pecah. No. Benda ni ada hayat dia. Bila dia mengeras, dia tak absorb. Itu yang kita lalu jalan tak rata, bunyi macam nak runtuh. Gerak. Inilah punca dia. Nampak tak apa benda ni? Ini namanya babush. Okay, babush ni ramai orang buat tak tahu. Atau macam buat tak peduli lah. Selagi dia tengok tak pecah macam ni, dia kata okey. Bang, silap tu bang. Ni saya nak tunjuk. Cantik tak? Cantik. Tak ada pecah. Tapi sebenarnya, dia punya sifat dia ni, getah. Getah ni sifat dia, lama-lama dia akan mengeras. Bila mengeras, dia dah tak boleh absorb. Absorb hentakan dengan cantik. So apa jadi? Dia macam batu yang keras. Ini keras ni. Nampak bila saya ketuk? Keras. Jadi benda ni jangan tengok, oh cantik lagi tak pecah. No. Benda ni ada hayat dia. Bila dia mengeras, dia tak absorb. Itu yang kita lalu jalan tak rata, bunyi macam nak runtuh. Gerak. Inilah punca dia. Sebelum kita lupa, ini babush tadi. Syarat tukar babush original sahaja. Kecuali tak ada choice. Memang tak ada stok, model tu dah tak keluar. Baru boleh ambil yang lain. Kalau tak ada choice. Kalau anda pakai yang lain tu, risiko dia longgar balik, risiko dia lembik balik, sangat tinggi. Jadi seeloknya babush ni original sahaja.